Dekat mana? Dekat pantai. Dia nak naik apa? Naik bot. Terus sungai dulu, lepas tu baru kita pergi laut tau. Okey. Boleh terus masuk sudah kah? Kita tunggu buat pergi lah nanti. Oh, okey okey, boleh. Baik. Kita ada yang belum sampai lagi. Oh, okey. Orang untuk budak boleh. Happy sikit. So nombor bot kamu kami suruh. Untuk yang budak itu kalau kamu mau kalau macam tu. What's up guys? Airi. Airi, mana uncle? Airi sini. Hai, peace. Airi luar pergi dah merah. Okay, so kita orang dah selamat sampai ke jeti Matanani. Daripada Pekan Kota Belud tu lebih kurang setengah jam untuk drive sampai ke sini. Tapi tadi macam ada sedikit hiccup sebab jalan yang nak datang ke sini tu sama dengan jalan Pemborneo. So kita orang kena masuk Pemborneo lepas tu baru keluar balik ke sini lah. So sekarang pukul 1.41. Expected untuk naik boat pada pukul 2 suku. Check-in start 1 suku tapi gerak pukul 2 suku. Kail? No. No. Yes. Okey lah, untuk yang orang datang sini, actually dia ada sediakan buffet. Boleh makan tapi berbayar lah. Satu orang berapa ringgit ni? 39? RM39.50. RM39.50. Bapak mahal. Terpaksa tambah 10 kali. So dia punya choices not bad juga. Panjang ni untuk RM39.50. So untuk yang tak sempat makan, bolehlah korang datang sini awal sikit, check in, lepas tu before boarding boat boleh makan dulu lah, lepas tu baru gerak. Let's go. Are you ready? Okay. Yang orang Tak baik kan? Oh, tak buang sampah. Tak baik dia tak buang sampah. Up. Kita sampai. Ye sikit. Yes. Alamak. Let's go, kita dah sampai. Yeah. kita dah sampai. Yeah. Kena buat apa dulu bila sampai? Namanya apa? Kita nak main pasir dulu. Oh, okay, let's go. Kita main pasir dulu lah. Nak main pasir dulu. Mami. Let's go. JSK Matanani, we are here. Thank you so much. Okay. Hai. JSK Matanani. Wow. Minum dulu. Wah. Tahulah. Nah. Pegang. So, selepas 45 minit naik boat daripada jeti Rampaian Matanani dan kita orang sampai sini, greeted dengan train, ada sambutan lagi dan dapat refreshing drink. Iris, come here, Iris.
Ni. Woi, santai kawan. Okey. Santai kawan. Settle check in. Now kita nak pergi balik bilik dulu. Lepas tu kita continue terus dengan apa aktiviti yang ada. Yo, sematnya awak. Dah sampai bilik kita orang. Sampai bilik kita awak. Satu. Okey Kak El, are you ready? Nak masuk bilik? Jom kita masuk bilik. So ni full view kita orang punya stay. Let's go. Very nice guys. Kak El, are you ready to sleep? Wah. Ada pantry, nice. Very nice. Nice. Kita orang baru je lepas masuk dalam bilik. So apa yang kita orang tanya dekat reception tadi, dia kata aktiviti yang senarai kat sini, okay, this memang daily punya aktiviti lah, memang akan run every day. Kalau korang nak pergi yang macam snorkeling, sunset walk and also night safari, kena pre-register awal lah. Awal tu lebih kurang 10 minutes lah before activity start. Sekumpul je kat reception, lepas tu pre-register lah. Same goes to snorkeling. Tempat ni besar guys. Walaupun ramai-ramai datang tadi, rasa macam sunyi juga. Tak ada orang, macam tak ada orang. Oh, rupanya dari sana je datang tadi. So kita orang pusing belakang untuk pergi ke lobby sana. Okay, ni dia punya beach hut. Tu dia punya activity punya hut. Snorkeling, kayaking and everything semua register dekat sana. So kita orang baru dapat info daripada reception tadi. Dia punya sunset cruise tu depends on tide juga. So macam hari ni tide agak low, jadi nak pergi boleh, nanti bila balik tu akan jadi masalah. So reception kata terpaksa cancelkan sunset cruise. So kita orang relax dulu lah tepi-tepi pantai ni. See that ice. Nak pergi main toys ke? Wow, banyaknya toys. Kami tak boleh. Oh, jom. Saya tengok panas lah apa lah kan. Yeah, siapa nak main? Yeay, jom kita main. Pergi sikit yang. Saya tengah menikmati pasir nampak. El, hai. Nak tengok apa tu? Wah, Kak Air tengah cari. Aktiviti pertama untuk hari ni kita main train. Ni aktiviti kedua lah, dia main pasir. Oh iyalah, aktiviti kedua lah. Tadi main pasir kan. So lepas ni kita orang tengah standby Hai, Kak Air. untuk buat first aktiviti petang ni, sunset walk. Tapi namanya sunset walk, tapi tak dapat nak buat sunset sebab ikut bulan, so matahari tak nampak untuk sunset hari ni. So dia change kepada kampung walk. So kita orang akan pergi ke kampung Matanani. Di kampung. Okay, pergi kampung walk. Tu kita farmer. Hah? Farmer? Sini ya? Adalah tak atur punya. Hai guys, kita kat kampung ni. Tu kita main game. Ada main game. Dia tak bawa game lah.
Dah sampai. Yeah. Dah sampai kampung Panani. Mantanani. Tanah ni. Jangan tak lembu yang. Oh. Sini saja. Nampak? Mana? Astaga. Baru kita balu. Wow. Inilah view kita tu ada sapi. Okey. Makcik di mana mau nampak ramai-ramai tadi? Iris. Ada sapi. Ada nampak gunung Kinabalu weh? Sana kiri-kiri. Inilah korang. Hi guys. So sekarang kita orang ada dekat Waterfront Restaurant JSK Matanani. So dekat sini diorang ada offer buffet juga untuk dinner around RM62 lah for adult only. Kalau budak macam ni 2 ekor ni dia tak ada charge lah. So siapa yang tak nak buffet boleh juga order a la carte lah. Banyak juga choices of a la carte dia. So kita orang nak pilih menu dulu. Dinner kita orang malam ni di JSK Matanani. Mana kopinya? Puasa. Iris? Haziq Umat. Iris? Kesian makan rumput-rumput je. Iris makan apa? Budak Iris makan apa? Makan. Allah! Jangan macam tu. Effort dah. Aduh, rugi. Dia boleh. Okay, makan apa? Makan fries. Dia ada pizza tau, nanti kita makan pizza. Nak makan pizza tak? Matanani Day 2. Good morning everyone. So sekarang pukul 6.50. Kita nak pergi breakfast dulu. Untuk stay dekat sini dia included with one breakfast. Lagi. Good morning everyone from Matanani. Panas ke? Ambil spek jap. Panas dah. Okey ke tu? So ni dia punya breakfast hours, lunch dengan dinner. So rasanya before balik sempat kot nak makan dulu kan? Yang macam last time. Waterfront. Morning. Kat nasi lemak. Ada Coco Crunch lah Kak El. Oh, lagi yang. Ini semua my kind of breakfast ni. Tengok spread pun lupa. Premium. Besok. Sayang. El, memang Coco Crunch. We are ready with our water shoes. So, aktiviti first kita orang pagi ni, kita orang nak pergi kayak dekat dia punya activity booth. Morning. Sekejap ni. Register nombor bilik. Paddle boat ni berbayar. And then dia ada bicycle boat. Dan also party boat. Ni semua berbayar lah. So untuk kat JSK, yang kayak ni is free. So kita orang akan naik 2 orang. Okay. Kenapa? Cucuk mata dia. Ayo. Jom kita kayak.
Let's go snorkeling. Bye. Go. Wah, so cantik. You see? Water very Uncle clear. dah masuk. Oi, Uncle uncle dah diving dah. Kita belah sini. Pasang tangga dulu. Itu kita punya lawan, Sutera Mata Nani. Pertandingan siapa dapat cari tapak Sulaiman. Mikael? You want to go snorkeling? Yeah. Tengok. Antian. Kita punya snorkeling spot. Ready? Let's go. Mama. First spot. Snorkeling under JSK Mata Nani. Yeah. Woo. Bye. Guna punya malu. Nampak sangat. Oi. Mungkin kita ni semua ni. Dekat atas apa pakai benda tu. Tiga. Order. Okay, jom kita balik ke air. Do you have fun? Yes. Yes. Kita balik rumah Kak Air. Jom. 1, 2, 3. Oh ya. Oh, gila-gila lah. Hah? Naknya mandi lagi. Penatnya mandi lagi. Okay, kita orang dalam train on the way nak ke dia punya jetty sebab kita nak balik dah. JSK Mata Nani sentiasa lain daripada yang lain. Okay bro, thank you. Sampai lagi. Oh, alah beg sampai lagi. Mana ada spesius? Kita nak balik dah. Okay, See you next time. bye.